Kalau yang model kelabu ni korang boleh gantung dekat dinding macam ni. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Kalau korang tengok dia boleh cover kawasan yang luas walaupun saya pasang sebiji je lampu yang ni. Yang ni lampu solar. Lampu ni kalau korang pasang dekat tepi rumah tak payah nak risau bel tinggi. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari. Kalau waktu siang macam ni dia akan cas cahaya matahari, simpan tenaga dekat dalam bateri lampu tu. Jadi waktu malam dia nyala pula dengan automatik. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch sebab lampu ni automatik nyala bila waktu malam. Bila dia detect tak ada cas yang masuk dekat panel bahagian situ. Kalau yang model ni design dia cantik sikit, warna kelabu dan panel saiz besar. Kalau korang beli watt paling besar baru dapat panel besar macam ni. Yang ni panel paling besar untuk lampu solar. Kelebihan dia boleh cas dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, dia tetap dapat penuhkan bateri dekat bahagian dalam sini. Dan saiz lampu dia ni pula besar. Jadi bateri dekat dalam dia tu pun besar. Dia boleh simpan tenaga yang lama untuk bagi lampu ni nyala terang lebih lama. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang mudah untuk gantung dekat tepi rumah macam ni, korang boleh cek lampu solar yang model kelabu ni. Yang ni memang baloi kalau korang beli watt yang paling besar. Spek dia ni padu, panel besar, bateri pun besar. Korang boleh cek lampu solar kelabu ni dekat link video.